Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Dia dan juga Nurin. Kami berada di Gabunda Cove Sepang. Kita nak tour ke sebuah rumah teres 2 tingkat 2,000 square feet yang berkonsepkan Japanese minimalist tau. Betul tu dia. And katanya landscape luar rumah dia ni memang sangat-sangat rare. Jarang kita nak jumpa dekat rumah-rumah Malaysia ni. And bukan tu je, katanya juga dia punya dapur ala-ala Pinterest. Oh, mesti cantik Ya betul tu. Tapi sebelum kami bawa anda tour, jangan lupa untuk follow dan like semua channel House Tour Malaysia. Jom dia. Silakan Nurin. Assalamualaikum. Hai, I Aina. Okey, IGI Aina Osman. Okey, ni rumah I. Okey, rumah ni dekat Gamuda Cove, Enso Woods. I dah beli rumah ni since 2022 dan I dah stay sini around 1.5 year lah dekat sini. So, konsep rumah I ni more to Japanese minimalist. Okay, some of the design I discuss with my contractor and then some of design I ambil dekat TikTok. Okay, so I combine lah design between I punya contractor dengan TikTok sikit. Okay, so jom I bawa tour ke rumah I. Okay, so ni I punya entrance dan ni I punya almari kasut lah. Okay, so untuk almari kasut I memang design untuk open macam ni. Okay, so sebab I boleh lagi pop up, so I senang nak ambil. So sebab I quite rushing pagi-pagi nak pergi office, so easier for me lah. I just ambil, I pakai dekat sini dan I dress up sekejap dan I terus keluar. Okay, so untuk kasut sini, before I masuk, I make sure kasut I bersih dulu. Then, I akan pakai shoe freshener yang ni. So, kasut memang tak akan berbau. So, untuk bahagian ni pula, okay, so I memang purposely letak mirror sebab senang. So, bila I pakai kasut dekat sini, then I akan tengok mirror, everything is okay, then I akan keluar. So, dekat sini juga, I akan ada satu drop point, I punya drop key lah. So, masuk, I drop key dekat sini, dan I letak dekat sini. So, semua key dekat sini. So, tak hilang. Okay, ini I punya living hall. Okay, so signature dekat sini, I punya sliding lah. Okay, untuk sliding ni, okay, I memang purposely buat macam ni. Okay, it's because it's like macam Japanese. Okay, so because my punya konsep Japanese minimalist. Okay, so design sofa pun sama. I ambil yang paling simple. Okay, sebab minimalist. Okay, I punya TV wardrobe memang simple je sebab I akan pop up dia dengan lighting. So, you boleh tengok dekat sini lah. So, ada lighting dekat sini, stage. Okay, even I punya ni pun sama. I punya shielding pun sama. Memang simple. So, simple je. Okay, so untuk naikkan lagi I punya konsep Japanese tu, so I letak SPC. In wood colour. Lagi follow I punya tema lah untuk Japanese. Okay, dekat sini pun I ada satu aquarium ikan. Okay, so it's more nature lah. Okay, you boleh tengok dekat sini ikan ni, so kena maintain selalu lah. Every week I akan cuci. I akan buat cleaning untuk aquarium ikan I. Okay, ni I punya ruang santai. So normally kalau ada ramai guest, selain diorang duduk kat sana, dan selalunya diorang akan lepak dekat sini lah. Okay. So dekat sini you boleh nampak dekat sini ceiling dia double volume. So dekat atas lah. So untuk make it simple, I just letak satu chandelier dekat sini. Okay, so orang lain maybe konsep dia lain lah. Ada certain yang dia akan tambah slab. Untuk rumah I tak tambah slab sebab I berdua saja dekat rumah.
So I just letak chandelier. Okay, so dekat sini you boleh tengok lah, dekat sini dia ada natural lighting untuk daytime. Okay, ada tingkap. Okay, so dekat atas pun sama, ada natural lighting. So that's why I buat satu full curtain dekat sini. Especially untuk malam lah, untuk tutup sikit. So I buat satu full curtain. So boleh ada some privacy dekat this area. Okay, so you boleh tengok dekat sini ada some collection of the Lego. Sebab I memang peminat Lego. Especially untuk Harry Potter punya Lego. So normally I akan buat Lego I dekat sini lah. Okay, bila I ada free time ataupun weekend ke ada time sikit-sikit, so I akan buat Lego I punya Lego, complete I punya Lego. Okay, so dekat sini you boleh nampak ada teapot and then cup. This one I beli from Japan. Okay, so dekat sini ada divider. Okay, divider ni so boleh pusing-pusing. So you boleh adjust you punya visible. So you boleh tutup terus ataupun nak boleh tutup macam ni pun boleh. Okay, ataupun nak buka sikit. So untuk design sofa pun sama, I pilih yang simple punya sofa. Okay, so dekat sini I ada I punya wardrobe, simple wardrobe je lah. I letak sini sebab yang ni semua I masukkan semualah, segala helmet ke apa ke benda. Okay, I punya award ke semua I masukkan kat dalam ni. Okay, selamat datang ke I punya ruang dining. So you boleh tengok kat sini. Ini ruang dining I. So meja, I punya meja makan ni untuk 6-seater. You boleh nampak sini. So I sengaja pilih design kayu dan ada sikit rotan for the natural light. Okay, so untuk ruang ni I paling suka dekat sini sebab dia more to Japanese look. Okay, so boleh tengoklah dekat sini. Sometimes kalau hari tak panas sangat, I akan buka lah dia punya sliding ni. Okay, so sliding ni kalau you buka, you open macam ni je, dia terus akan nampak keluar. So untuk ruang dining ni, I letak simple pendant light macam ni. Okay, so untuk tablescape ni, I buat simple-simple je. So minimalist. So later mana tahu I akan tambah lagi ke. So ini je lah yang I ada buat masa ni. Okay, so untuk blind ni, I memang customise sekali dengan I punya curtain lah untuk satu rumah. So color ni memang I request untuk this color. So untuk make sure ruang ni lagi nampak luas, so I tambah satu cermin ni. So I memang purposely beli this color, wood color, untuk nampakkan lagi natural dekat rumah ni. Okay, memandangkan rumah ni jenis open concept. I tak ada buat dry ataupun wet kitchen. So I ada satu je kitchen I dekat sini. Okay, so I letak kat sini island table lah. Okay, so dekat island table I ni yang specialnya, I ada letak satu motorized plug. So macam ni. So touch je, so dia akan naik lah. So then you boleh cucuk you punya plug. So untuk function meja ni, selalunya I akan guna untuk breakfast lah. Okay. Then untuk my prepping, selalunya I akan prep dekat sini. Then dekat sini I punya oven dan microwave I. So kalau I selalunya, if let's say ada family datang ke, I punya kawan-kawan datang, selalunya kita akan buat BBQ dekat luar. So normally I akan use this table island untuk I buat buffet. So I akan susun lah kat sini, order BBQ item dekat sini. Then selalunya kita akan buka I punya sliding tu untuk kita buat BBQ. So untuk kabinet pula, I memang buat full height, yang memang nak penuh sampai atas. Okay. Sebabnya I memerlukan banyak space untuk I store I punya barang. Okay, so dekat sini saya akan store I punya vacuum. So I dah buat satu plug siap-siap untuk charge I punya vacuum dekat sini. Okay, then dekat sini I letak my punya microwave. Then yang paling special dan yang paling I suka, I punya oven. Because oven ni dia multi-function. So dia ada air fryer, dia ada untuk baking, then you pun boleh select dia punya resepi sebab dekat dalam ni dia ada dah preset resepi. So just boleh select je yang mana apa resepi yang you nak. Okay, type of you punya heating, apa you nak, ada grill. Okay, ada plate warming, so you boleh sanitize your plate. Then dekat sini you boleh ada favorite, ada meal apa you nak masak.
Dan dia juga self cleaning, which mean after you masak ada bau-bau, so you boleh buat cleaning sendiri. So dia akan clean. So untuk ruang dapur pula, I punya top I pakai Compact Plus. Okay, sebabnya I nakkan this material. Satu, wood material ni. Then Compact Plus dia tahan api, tahan air, dan dia tahan cala. So dekat sini dia punya backsplash ni I ambil daripada Jubin Cantik. I purposely pilih this colour with my contractor lah, sebab kita nak something like macam ada bamboo vibe. So that's why kita pilih warna hijau macam ni. So untuk I punya hood dengan stove, I memang pakai the same brand, which is Bosch. So kat sini I punya kitchen juga I memang letak pot filler. So senang I nak masak. If let's say kalau nak merebus ke apa ke, you nak masak laksa, I orang Kedah, so masak laksa. So I letak je sini, so I buka je. Untuk extension, I memang pakai yang flexible macam ni. So boleh plug in, plug out. So you boleh tambah, ni maksimum 5. So you nak kurangkan pun boleh. You boleh kurangkan 2 ke 3 ke, so boleh dekat sini. Since I ni memang minat juice, then I selalu sangat pergi Boost dan Juice World. Okay, so I belilah mesin slushy ni. Okay, so jimatlah duit I. So tak payahlah hari-hari I nak pergi ke Boost ke any juice ke. So I buat sendiri je. I beli buah, then I buat my own slushy dekat sini. So then you nampak tak I punya sinki? Okay, so sinki ni I request untuk letak penutup macam ni. Okay, so I ada penutup I punya sinki lah. So boleh buka bila I memang nak pakai untuk mencuci I punya plate ataupun I punya periuk I. Okay, so kalau I tak nak pakai, selalunya I akan tutup. Kalau setakat you nak wash your hand, you boleh macam ni je. Okay, so dia tak akan splash sangat lah pun. Dia macam ni, so nanti dia akan turun lah. Air akan turun ke dalam ni. Okay, so dia takkan rosakkan you punya kitchen cabinet. Sebabnya macam I cakap tadi, this Compact Plus memang dia tahan. So since I duduk seorang je dekat rumah ni kan, so I tak adalah laundry yang bulky. So I just ada my washing machine dekat sini lah. Okay, so washing machine ni, so laundry I akan selalu every week I akan buat lah sebab I seorang je dekat rumah kan. So I tambah sikit I punya pokok-pokok hidup dekat sini, so nampak lagi more natural dengan ada some lighting dekat sini lah. Okay, so you boleh tengok. Then this is my toilet. Ini purposely for toilet saja. So untuk toilet I memang buat design ni Japanese design. Okay, so you boleh nampak dekat sini. So you boleh slide saja macam ni. Okay, untuk toilet bawah. Okay, ni I punya small garden. Okay, small garden I ni tema dia ala-ala Zen Japanese macam tu lah. Okay, so nampak pokok ni. Ini pun ala-ala Zen Japanese. Pokok ni I dah tanam since I move dekat sini. So dalam 1 tahun lebih macam tu. Okay, so ni kolam ikan I. So kolam ikan ni I buat dengan konsep garden. Okay, so dalam kolam ni ada ikan koi dan ada ikan mas. So macam ni, boleh tengok. So dekat sini, I memang suka maple tree. So ada 1 dan 2 dekat sana maple tree. So maple tree ni, I suka sebabnya dekat Japan memang banyak pokok ni. Okay, banyak pokok ni. So sekarang you nampak dia tengah naik daun dia still colour merah lah. Kalau dah lama, dia akan jadi colour hijau. So you kena buang daun hijau tu dan nanti dia akan naik balik daun merah. Okay, so dekat sini ada I punya small bonsai dekat sini. Ini bluebell. So I letak payung dekat sini. So selalunya bila petang-petang dan weekend petang ke, I akan selalu lepak dekat sini. Sama ada dengan kawan-kawan I. Okay, lepak dan makan-makan dekat sini lah. Kalau kita buat barbecue pun, kita akan buat dekat area sini. So kita akan lepak kat sini. So memang tempat lepak lah ni selalunya untuk minum-minum kopi petang-petang macam tu. Okay, sebab dia more relaxing dekat sini. Okay, sebab ada bunyi-bunyi ni. I memang beli untuk dapatkan dia punya bunyi ni.
Okay. Then I ada pagoda. I memang beli pagoda, few pagoda I beli before untuk nampakkan Japanese punya vibe, Zen punya garden. So ada sikit bonsai dekat sini. Then batu ni. Ini batu ni actually I beli sebab dia macam mount. Okay, nampak macam Mount Fuji ala-ala macam tu lah. Okay, so ini ada part kelakar sikit. I ada beli ni, rusa ni dekat Shopee. Actually, I tak sangka lah dia sebesar ni. I assume dia besar. Tapi bila datang, saiz ni je lah. Sebesar tapak tangan ni. Okay, so I letak je lah dia dekat sini. Tak naklah membazir. Okay. So, dekat sini semua I pakai lampu solar. So, dia charging dan malam you boleh nampak lah dekat sini semua lampu dia, lampu solar je I pakai. So, tak ada any wiring atau apa-apa. Okay, ni my second pokok maple. Okay. Memang I sangat favourite lah. Ini I baru je buang dia punya daun hijau. Dan you boleh nampak lah sekarang dah naik dah. Dia punya daun merah dia tu. Dan kena tunggu sampai dia hijau dan you kena buang balik. Kalau tak dia memang akan hijau. Okay. So dekat sini untuk naikkan seri Japanese tu lagi, I letak pokok buluh. So dekat sini ada pokok buluh. Dan I ada satu pagoda besar dekat depan ni. Okay, inilah sedikit pasal rumah I dekat sini. Okay, so I hope with my decoration boleh bagi inspirasi dekat you all, especially untuk peminat-peminat Japanese minimalist atau pemuji untuk Zen. So boleh take some inspiration from I punya idea lah sebelum ni. Okay, so untuk House Tour Malaysia, terima kasih sebab sudi review rumah saya. Okay, so thank you very much. Baiklah, kita sudah habis tour di rumah Puan Aina. Berkonsepkan Japandi minimalis. Ruang yang cukup orang kata cozy, sangat tenang ya. Dengan kombinasi warna yang Aina pilih sendiri. Ditambah pula dengan landscape dekat luar tu. Ya Allah, sangat cantik ni. Betul tu. Rare ni. Susah kita nak jumpa ni. Siap ada kolam ikan lagi dan katanya kat dalam tu ada ikan apa? Ikan koi. Ada ikan mas. Ikan koi tadi berapa tadi harga? Dia kata RM800. Ada 800, ada 500. Betul-betul. Depend on size lah time I beli tu. So orang kata kalau kita nak cantik, nak rumah seperti yang kita nak, kita perlu spend lah. Betul. Seperti yang Aina buat sekarang. Baiklah, untuk konsep rumah ni tadi Japandi minimalis. Nak tanya ni, disebabkan konsep ni sendiri orang kata sedang menaik dekat Malaysia ni sendiri. Untuk Aina sendiri, apa yang menyebabkan you terinspirasi untuk nak buat konsep Japandi ni? Okay, so untuk konsep Japandi ni sebenarnya, I memang minat Japanese punya konsep. Sebab I dah travel few time ke Jepun. Especially Osaka. Sebab Osaka tu area yang macam kampung-kampung sikit. Berapa kali tu? Dalam 5-6 kali macam tu lah. Kerap. Okay, sebab dia more to natural. I suka yang macam tu. Nature sebab you dah pergi office penat. So balik tu you nak something yang relax. So that's why I suka this concept lah sebenarnya. Untuk kos landscape kat luar tadi, kolam ikan semua cakap, jaranglah kita orang jumpa. Berapa kos dia tu yang you buat tu? Okay, so untuk kos tu base dia dalam 20,000 lah, termasuk sekali dengan kolam ikan tu. Yang pasir-pasir semua tu, yang pasir-pasir, batu-batu tu. Okay, some of the item tu I beli sendiri dekat Shopee. Macam cerita tadi tu lah. Ada yang dia cerita rusa kecil. Rusa kecil tu. Okay, itu yang I beli daripada Shopee. Dan some ada dekat, I beli dekat Gadik Nursery. Untuk pokok maple tu I beli dekat Gadik Nursery. Okay, so cantik kan pokok maple tadi kan? Kalau untuk pokok maple tu dia ada, dia punya orang kata penjagaan tu susah ke? Okay, actually untuk pokok maple ni dia tak susah mana. Okay, tapi dia you kena letak dekat tempat panas. Kena ada sunlight. Oh, dia bukan nak tempat redup, tempat sejuk. Tak, dia kena ada tempat panas. Dia nak sunlight itu. Okay, so lama-lama daun dia akan hijau kan. Dia dah tua, daun dia hijau.
So you kena buang daun hijau tu. Then later dia akan keluarkan balik Oh, daun yang merah yang tadi merah tu. Baru dia keluarkan merah. Yes, tapi make sure dekat tempat panas. Dan kalau harga dia berapa? Untuk satu Harga maple dia, tu. okey, harga dia satu maple dalam 700 lebih. Okeylah, saya pun nak tanya juga kan. Kita tengok konsep rumah Aina ni memang sangat-sangat different. Nak tahu jugalah apa cabaran yang Aina tempuh dalam nak dapatkan rumah dekorasi yang ikut cita rasa Aina ni. Okey. So, macam saya cakap tadilah, saya beli rumah ni tahun 2022. Okey, 2022 time tu tapi PKP rasanya PKP kot lagi. kan. Tapi PKP macam tu. So saya dah start survey daripada situ lagi. Macam mana yang saya nak, design macam mana yang saya nak. So saya dah start survey. Then paling susah untuk mencari kontraktor. Dengan within kita punya bajet lah kan. Kalau betul, yang mahal tu betul. yelah kan. Okey, bajet tak seberapa ni, itulah susah nak mencari. Tapi alhamdulillah saya jumpa satu kontraktor, MR Nas Enterprise. Okey. So dengan kontraktor ni lah, so saya duduk bincang dengan dia apa konsep saya nak. Dia pun ada banyak bagi suggestion. Okay, so then you boleh tengok sekarang lah. Okay, sebab semua I punya decoration, renovation ni I buat dengan dia. I tak ambil orang lain. I memang buat dengan dia. Sebab Kos dengan dia yes, fully cost. Sebab at beginning tu decoration tu, I punya renovation tu untuk basic thing aja. Maksudnya tak ada lagi lah I punya sliding ni. Sliding ni kemudian ni, lah. yes, I baru tambah this year. So pun I tambah dengan dia juga. Untuk kos tu berapa? Untuk kos tu in overall dalam 100 lebih lah. 100 lebih. Untuk bawah aja. Sebab I banyak kos habis dekat kitchen. Biasalah kita perempuan Kitchen kan. Itulah kitchen dia pun memang cantik lah. Rasa macam betul-betul dalam Pinterest tu. Baiklah, kita nak ucapkan tahniah kepada Aina. Dan kalau untuk korang nak tahu tentang journey home decor, jenis rumah konsep Japan ni, korang boleh pergi terus ke Instagram Aina, iaitu Aina Osman. dan jangan lupa juga untuk follow. Okeylah, kita ada apa Nuri? Special untuk Aina hari ni kita bawakan ada plug dari Jubin Cantik at Oh, Hostel Malaysia. Okey. Memang orang kata Cantik kena betul kena Kena tema. kena ke tema. Bolehlah display nanti kan. Bukan tu saja, kita juga ada 20% voucher daripada Jubin Cantik. Okay, thank you very much. Sama-sama. Thank you hostel. So hopefully boleh datang lagi lah next time. Mana tahu I nak tambah ada lagi renovation. Dah ada dekat voucher tadi? Yelah kan, boleh tambah lagi kan. InsyaAllah. Boleh renovate lagi. Okay, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Untuk anda, sebarang usul atau cadangan, korang boleh pergi terus ke social media kami, House of Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you.